warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak buat pengiraan dengan Fatimah. Okey, kita nak buat pengiraan sebab dia pun masih belajar faraid. Dia pun saya masih training untuk belajar faraid. Nanti Yusuf pula, kemudian Yasin juga. Okey, tengah panas-panas ni sebenarnya. Berpeluh kita orang ni. Tapi kita belajar perkara yang mudah saja. Okey, kakak pilih si mati ni ada siapa dan kita buat jalan penyelesaian. Kita masih belajar. Kami masih belajar juga. Okey, cepat. Si mati ada siapa? Okey, si mati ada bapa. Anak perempuan berapa orang? Sama je yang tadi. Lagi? Ada ibu juga. Okey, ada ibu. Lagi? Okey. Fatimah memilih untuk kita buat jalan kira. Sufi, kita nak buat jalan kira. Si mati ada ibu, ada bapa, ada anak perempuan. Ada anak perempuan saja. Okey, di sini. Okey, mama nak tahu Fatimah, kefahaman Fatimah Az-Zahra. Okey, sila tulis. Bapa, anak perempuan, ibu. Bapa boleh letak ke bawah. Sudah anak perempuan dulu, anak perempuan satu, anak perempuan dua. Kat bawah, kat bawah. Cepat. Cepat. Tu bapa last sekali. Padam. Cepat, orang tak nampak lah. Ibu, bapa. Okey, ini adalah waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati. Ambil pen biru sebab dia dah. Okey, anak perempuan dengan anak perempuan dia 2 orang. Anak perempuan ni akan dapat berapa? 2/3. Anak perempuan akan dapat 2/3. Tulis macam ni. 2/3. 2/3. Okey, ibu dapat berapa ibu? Tengok, ibu ni, yang color biru ni ibu. Tidak, ibu tidak dapat 1/3 sebab dia ada keturunan. Ibu akan dapat 1/6. Okey, ambil letak kat sini 1/6. Yasin, 1/6. Okey, bahagian bapa pula. Bapa ni dapat mana? 1/6 ke 1/6 ke 1/6 tambah asabah ke asabah? Mana satu? 1/6 campur asabah kerana apa? Bapa dia dapat 1/6 campur asabah sebab dia ada anak perempuan saja. Ada keturunan perempuan sahaja. Keturunan perempuan sahaja. Okey, tulis 1/6 campur asabah. 1/6. Seterusnya adalah yang ni. Nak selesaikan ni dapat berapa darab? Jadi 6. Ni 3, ni 3, ni 6. Jadi 6 sama dah. Ni nak darab ni jadi berapa supaya jadi 6? Okey, betul. 2/3 darab dengan 2. Darab dengan 2 cepat. Darab dengan 2 ni Sufi. Jadi berapa? 4. Okey. Okey, boleh. Ni diorang belajar dalam matematik memang kena tulis 4/6, tapi boleh juga nak tulis macam ni. Yang ni tulis 1/6. Yang ni pun 1/6 campur asabah. Okey, bermakna 4 campur dengan 1 campur dengan 1. Ada berapa? Okey, 4 campur dengan 1 campur 1 jadi 6/6. Yusuf Ramadan. 6/6. Jadi asabah ni kosong. Asabah ni tak adalah untuk bapa. Maka di sini untuk penyelesaian adalah maka anak perempuan akan dapat 4 bahagi dengan 2 orang ni, jadi 2/6 untuk anak perempuan pertama, 2/6 untuk anak perempuan kedua, 1/6 untuk ibu, 1/6 untuk bapa. Ini adalah jalan penyelesaian untuk kes faraid di mana si mati ada bapa, ada 2 anak lelaki, ada ibu. Okey, semoga video ini memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.